Pertama sekali, izinkan saya memperkenalkan diri saya dahulu. Nama yang diberi ialah Raja Haris Imran bin Raja Muhammad Azman. Dan saya sebenarnya hari ini bersama dengan dua orang ahli kumpulan saya, iaitu ahli yang pertama iaitu Abdul Azim bin Abdul Aziz. Manakala ahli yang kedua ialah saudara Muhammad Alif PKM. Jadi hari ini kumpulan kami ingin membentangkan dan mengupas dengan lebih mendalam tentang perkembangan kemahiran menulis. Jadi kumpulan kami ingin mengupas tentang dua peringkat menulis, iaitu menulis mekanis yang pertama dan juga yang kedua ialah menulis mentalis. Tidak lupa juga saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pensyarah kami yang mengajar subjek literasi bahasa, iaitu Dr. Raja Syaharuddin bin Raja Muhammad atas unjuk ajar dan bimbingan beliau terhadap ilmu-ilmu dalam literasi bahasa. Baiklah, saudara dan saudari sekalian, pertama sekali kita perlu sedar yang bahawa menulis ini bukanlah satu bakat semula jadi yang muncul begitu sahaja. Malah ia merupakan satu proses komunikasi yang sangat kompleks, di mana kita menyalurkan idea dan perasaan melalui lambang grafi. Oleh itu, kemahiran menulis ini mestilah dipelajari melalui latihan yang berterusan. Secara teorinya, sahabat-sahabat sekalian, perkembangan menulis ini terbahagi kepada dua fasa utama. Yang pertama ialah fasa mekanis yang di mana fasa mekanis ini ialah sebagai jambatan fizikal untuk mengukuhkan penulisan, di mana pada fasa penulisan mekanis ini murid-murid lebih mempelajari struktur ayat, seperti bagaimana mahu menulis huruf dengan betul dan juga perkataan yang betul. Dan juga yang kedua adalah fasa mentalis. Fasa mentalis ini merupakan fasa yang kedua selepas mekanis. Untuk mencapai fasa mentalis ini, murid perlulah menguasai dengan baik dahulu fasa mekanis. Jadi fasa mentalis ini ia lebih fokus kepada idea dan juga pemikiran seseorang murid. Kerana pada fasa mekanis, murid lebih fokus kepada cara menulis. Namun pada fasa mentalis, murid lebih fokus kepada idea yang ingin ditulis. Baiklah saudara dan saudari sekalian, sebentar tadi saya telah pun menunjukkan sedikit perbandingan tentang fasa mekanis dan juga fasa mentalis. Jadi, mari kita beralih kepada slide yang baru, iaitu saya akan menerangkan dengan lebih terperinci tentang fasa mekanis, penulisan mekanis. Jadi, untuk fasa pertama ini, apa yang perlu dikuasai oleh murid ialah pada aspek lahiriah dan juga penguasaan psikomotor. Objektifnya adalah untuk memastikan murid mampu membentuk huruf, subkata, perkataan dengan tepat. Jadi proses ini melibatkan keselarasan mutlak antara penglihatan, pemikiran dan juga tangan untuk menulis. Tanpa asas mekanis yang kukuh ini, murid akan menghadapi kesukaran yang besar apabila mereka beralih ke peringkat penulisan yang lebih tinggi nanti. Okey. Pada peringkat penulisan mekanis ini, seperti yang saya sudah pun katakan sebentar tadi, ia lebih fokus kepada struktur ayat itu sendiri. Mana pada proses penulisan mekanis ini, murid-murid biasanya mempelajari cara menulis huruf dengan betul, cara menulis perkataan dengan betul, cara memegang pensel dengan betul, dan juga cara menjarakkan perkataan demi perkataan dengan betul. Jadi pada proses mekanis ini, murid lebih ditekankan untuk menulis ayat, bukan lebih mementingkan kefahaman terhadap maksud ayat itu sendiri. Jadi inilah apa yang ditekankan oleh fasa mekanis ini. Jadi fasa mekanis ini amatlah penting supaya apabila seseorang murid, apabila dia telah pun menguasai fasa mekanis ini dengan baik, sudah tentu
ia dapat pergi ke fasa seterusnya, iaitu fasa mentalis yang lebih melibatkan pemikiran. Untuk apabila murid ini sampai ke fasa mentalis, di sinilah peluang murid untuk menerjemahkan idea-idea di dalam fikirannya, itu mungkin melalui karangan dan juga sebagainya. Jadi pentinglah bagi bakal-bakal guru untuk memahami betul-betul tentang fasa penulisan mekanis ini, kerana ini lebih tertumpu kepada murid-murid yang mahu belajar menulis pada peringkat awal seperti darjah 1 dan tahap semula. Jadi saya akan serahkan kepada rakan saya yang seterusnya. Baiklah, terima kasih kepada saudara Raja. Saya Azim akan menyambung perbincangan mengenai fasa mekanis ini melalui konsep gimnasium psikomotor. Sebelum mula menulis, mereka perlu melatih 3 perkara utama, iaitu postur badan yang seimbang untuk mengelakkan keletihan semasa menulis. Seterusnya, teknik pegangan alat tulis yang betul serta kawalan tekanan pensel di atas kertas. Sebagai elemen pemulihan yang kritikal, guru perlu mengenal pasti murid yang mempunyai otot tangan yang lemah. Kegagalan di peringkat gimnasium ini akan menyebabkan tulisan murid tidak kemas dan mereka akan cepat penat untuk menulis dalam tempoh masa yang lama. Baiklah, bagi mengatasi masalah tersebut, kita gunakan strategi kem latihan. Untuk membina ingatan otot murid, latihan ini dijalankan secara berperingkat. Tahap pertama, murid melukis corak bebas di atas pasir. Ini membolehkan mereka merasai bentuk tanpa tekanan memegang pensel. Seterusnya, tahap yang kedua, iaitu menguris garisan putus-putus atau dipanggil rainbow tracing untuk mendisiplinkan gerakan tangan. Dan seterusnya ialah tahap yang ketiga, iaitu menyalin teks dari papan hitam untuk menguji koordinasi mata tangan sepenuhnya. Matlamat akhir fasa mekanis ini adalah untuk memastikan saiz tulisan yang konsisten, jarak yang sesuai antara perkataan dan kedudukan huruf yang tepat pada garisan. Setelah selesainya ketiga-tiga tahap ini, murid akan lebih mahir dalam menulis, sama ada menulis karangan, cerita atau lain-lain. Oleh itu, kem latihan ini amatlah berguna untuk murid yang dalam fasa pemulihan. Dan seterusnya, apabila fasa mekanis sudah stabil, murid akan diperkenalkan kepada si mentalis. Si mentalis dikenali sebagai arkitek minda. Di sini berlakunya anjakan paradigma. Kita bukan lagi bercakap tentang bagaimana hendak membentuk huruf, tetapi bagaimana hendak menyusun idea. Objektif utama peringkat mentalis ini adalah untuk memastikan mesej yang ini disampaikan dapat difahami sepenuhnya oleh pembaca melalui aktiviti pemikiran yang dizahirkan dalam bentuk tulisan. Mentalis ini bermaksud si penulis itu telah pun faham apa yang ditulisnya melalui minda dia. Dia dapat meluahkan perasaan dia melalui midanya ke atas sebuah kertas. Dengan perbuatan tersebut, maka pembaca yang membaca tulisan dia akan dapat memahami dengan sepenuhnya. Jadi itu sahaja daripada saya. Saya menyerahkan kepada saudara Ali. Yalah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Raja dan saudara Azim atas pembentangan yang menarik itu tadi. Saya pula akan meneruskan dengan menerangkan proses di dalam kilat idea si mentalis. Proses ini melibatkan 3 komponen besar, iaitu yang pertama, peringkat merancang dan menjana idea daripada pengetahuan murid itu sendiri. Yang ini yang bermaksud
idea itu dikeluarkan daripada pengetahuan yang sedia ada daripada murid itu sendiri. Iaitu seterusnya yang kedua, enjin tata bahasa yang mengolah maklumat tersebut menjadi struktur ayat yang berkesan. Dengan pengetahuan yang sedia ada daripada murid, murid dapat membuat satu ayat yang lengkap melalui pengetahuan yang sedia ada itu. Seterusnya yang ketiga adalah penapis kosakata untuk memilih maksud perkataan yang paling tepat bagi menggambarkan satu ayat. Hasilnya adalah sebuah karya yang asli dan bukannya sekadar salinan maklumat semata-mata. Sebagai guru, kita perlulah melatih murid untuk menyesuaikan penulisan mereka mengikut tujuan melalui 3 pintu utama, iaitu pintu yang pertama adalah laporan naratif, iaitu fokus kepada hujah yang bernas dan analisis yang tepat. Yang kedua adalah karya kreatif, sajak, iaitu sajak ataupun cerpen yang berfokuskan kepada gaya bahasa yang indah dan memancing emosi. Yang seterusnya, yang ketiga adalah karangan umum yang berfokuskan kepada struktur yang jelas dan rumusan yang padat. Dalam aspek pemulihan, bagi murid yang suka untuk menjana idea, kita sebagai guru boleh menyediakan bahan bantuan seperti kad gambar ataupun papan pancing kosakata untuk membantu mereka memilih perkataan yang sesuai berdasarkan sesuatu ayat. Slide terakhir daripada saya adalah penghubungan atau pergandingan antara mekanis dan mentalis. Ramai yang bertanya, mana yang lebih penting antara mekanis ataupun mentalis? Jika kita lihat perbandingannya, mekanis bersifat fizikal dan mementingkan ketepatan bentuk huruf supaya tulisan boleh dibaca. Manakala mentalis pula bersifat intelektual yang mementingkan kualiti kandungan itu sendiri supaya mesej itu sendiri sampai kepada pembaca-pembaca. Hakikatnya kedua-dua tidak bertembung, tetapi saling bergantung untuk menghasilkan penulisan yang sempurna, iaitu yang di mana sebelum melakukan tulisan mentalis, kita perlu memahir untuk melakukan penulisan mekanis terlebih dahulu. Jadi mari kita teruskan perbincangan ini dengan membuat satu kesimpulan. Sebagai rumusan bagi mengakhiri perbincangan kami ini, rumusan daripada saya adalah fasa mekanis menyediakan landasan fizikal yang kukuh. Tanpanya, idea yang hebat akan tersangkut kerana tidak boleh dibaca. Jadi, fasa mekanis ini adalah penting sebelum meneruskan pada fasa mentalis. Baiklah, manakala bagi fasa mentalis, ia memberikan jiwa dan makna kepada tulisan tersebut. Tanpanya, tulisan hanyalah bentuk kosong yang tidak dapat dikesan. Maksudnya di sini, mentalis ini dapat membuatkan pembaca dapat memahami apa yang dituliskan oleh penulis, dapat membuatkan pembaca lebih bersemangat untuk membaca kerana dalam tulisan tersebut terdapat makna dan dapat dipahami oleh pembaca. Itu sahaja daripada saya. Baiklah, sinergi di antara kemahiran motor dan juga ketajaman fikiran inilah yang akhirnya melahirkan individu yang bukan sahaja mampu menulis dengan kemas, tetapi mampu juga untuk berkomunikasi dengan baik dalam dunia yang nyata. Jadi sekian sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Baiklah, setelah kumpulan kami menerangkan tentang apakah itu menulis mekanis dan juga menulis mentalis, jadi ini merupakan bahan bantu mengajar BBM tentang aktiviti menulis mekanis dan juga menulis mentalis. Jadi mari kita lihat bagaimana aktiviti ini berlangsung. Baiklah, ini merupakan situasi di mana contoh saya dengan murid pemulihan. Okey, Alif, pilih, cuba ambil benda yang ada dalam ni. Okey, bagi cikgu. Ni cikgu. Okey, Alif nampak tak apa ni? Muka dia. Nampak cikgu? Tapi Alif reti ke baca? Tak reti cikgu. Tak reti Okey,
sekarang ni cikgu akan mengajar teknik menulis mekanis. Cikgu baca, awak ikut dan cikgu nak awak tulis. Tiru ya. Boleh cikgu. Okey. Tieta, Tieta, KUT kod, KUT kod, takut. takut. Okey, sekarang Alik nampak kan? Jadi cuba Alik pegang pensel. Okey. Okey, Alik dah pandai pegang pensel kan? Okey, Alik tulis Tieta, T A Ta KUT kod. K U T Kod. kod. Okey. Jadi apa dia? Takut. Jadi itulah antara contoh aktiviti penulisan mekanis yang boleh dibuat oleh guru-guru menggunakan aktiviti menggunakan BBM sebegini. Baik. Terima kasih cikgu. Baiklah. Apabila murid sudah pun mahir berkaitan dengan penulisan mekanis, murid tersebut boleh naik kepada peringkat penulisan yang seterusnya, iaitu penulisan mentalis, iaitu lebih menggunakan kecerdasan kognitifnya. Jadi Azim nampak gambar yang ada dekat sini? Nampak cikgu? Okey. Gambar ni menunjukkan perasaan apa tu? Gembira cikgu. Gembira. Okey. Cikgu nak Azim buat satu ayat yang menunjukkan situasi gembira yang Azim pernah lalu dalam hidup. Ayat yang ringkas je, tak payah susah. Okey cikgu. Azim pernah pergi pantai ke, pernah pergi jalan ke yang Azim rasa gembira. Jadi, murid ini sudah pun mahir dalam penulisan mekanis. Jadi, struktur-struktur ayat ataupun perkataan-perkataan yang mudah sudah pun pelajar ini mahir untuk menulis. Baik Azim, dah siap Okey, cuba Azim baca dan tunjukkan dekat kawan apa yang Azim tulis ni. Saya telah tulis, saya sangat gembira apabila pergi ke pantai. Wah, Azim pernah pergi ke pantai lah. Azim rasa gembira. Baik, ini merupakan salah satu fasa penulisan mentalis di mana murid melahirkan idea sendiri menggunakan fikiran sendiri. Macam dengan penulisan mekanis tadi, murid hanya meniru apa yang saya tuturkan, apa yang saya ajar. Jadi itu sahaja aktiviti yang ditunjukkan, iaitu aktiviti mekanis dan juga mentalis. Jadi semoga bermanfaat.